Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghazali bin Narwi. Di sini dia panggil Pak Suzadi Kezambu. Di sini Pak Suzadi Kezambu ni saya terletak di Kampung Air Hitam. Lebih kurang kalau dari Batu Kurau lah, Pekan Batu Kurau nak sampai ke Air Hitam ni lebih kurang 6 km. Lebih kurang 6 km lah terletak di Kampung Air Hitam. Di sini sebagai Pak Su lah, dia panggil sini Pak Su, Pak Suzali. Pak Su ada membiarkan macam sele ada sele sini adalah 4 buah sele dalam kawasan Pak Su ni. Dan sele tu harga dia macam Pak Su buat ikut macam biasa lah. Orang kadang di sini nak ekong, kadang tak ada ekong. Yang ekong Pak Su buat 200, yang tak ada ekongnya 15 dengan 17 pun ada. Jadi di sini pun dalam sele Pak Su pun, tempat Pak Su ni dikenal sebagai Kezambu lah, senang dia kenal lah. Kalau sebut Kezambu, semua orang kenal Kezambu. Kezambu pun kami di sini menyediakan kedai makan seperti menu pun kami ada buat milo kepai, air kacang, mi bandung, laksa, cakocio, sup dan sebagainya. Kami operasi macam kedai ni contoh hari Sabtu dan Ahad, dan cuti untuk macam cuti am lah, itu tak pasal buat operasi lah. Kalau hari biasa tu ada lah, cuma orang kata apa, support ni orang kampung-kampung ada support Pak Su ni. Macam contoh kalau kata orang minat ke sele Pak Su, pondok ni biasa Pak Su ambil kalau orang sewa masuk RM15 satu pondok. Tapi Pak Su di sini tak kirakan jam, duduklah sampai petang pun, sampai pukul apa pun. Pak Su package semua, macam kolam mandi, semua package sekali untuk orang sewa duduk di sele Pak Su ni lah. Tempat ni sesuai lah macam untuk budak-budak mandi, dan air dia pun tak berapa dalam sangat, cetek. Kalau hari hujan pun, kalau contoh kalau hari hujan nak mandi, Pak Su di sini dari kolam tu ada macam hari hujan pun boleh mandi dalam kolam ni. Air kolam pun orang tak apa sejuk lah, kolam pun air bukit. Bila datang sini macam selesa lah, sebab selesanya utama kali budak-budak. Di sini tempat budak-budak yang selesa sekali. Air dia tetik lah untuk ni, sesuai untuk budak. Macam tetamu di luar pun jauh datang. Tanjung pun ada. Tu semua lah, macam kadang Negeri Sembilan. Dia dah tahu tempat ni. Kalau musim buah durian ni, tempat ni dah famous lah. Macam tempat Pak Su ni, kadang orang dah booking awal lagi. Di Batu Kurau ni, buah-buahan macam durian, buah-buah tempatan lah. Banyak di sini kami di Batu Kurau. Kalau musim buah, insyaAllah. Kalau kata siapa yang ada tempatan tu, boleh datang di Batu Kurau ni. Terutama kali tempat yang Pak Su ni ada letak Air Hitam ni. So, buat program pun ada sambut hari jadi. Lepas tu macam buat sukan nikah untuk hari keluarga, bakar-bakar. Di sini pun memang tempat Pak Su memang boleh. Okey, pertama kali macam kalau Kezambu ni Pak Su buat macam konsert ni, suasana kampung. Okey, untuk pengetahuan pengunjung semua, kami di Batu Kurau ni mungkin bulan 12 atau bulan 1 musim buah durian. Kalau bulan durian ni meriah di Batu Kurau ni musim buah. Yang mana pengunjung tu nak datang tu bolehlah buat tempahan dulu. Buat tempat Pak Su ni sele pun tak banyak. Siapa-siapa nak untuk buat tempahan dihubungi Pak Su 01989984993, ataupun anak Pak Su yang buat urusan tu Atikah 01978777891. Boleh telefon segera. Sebab apa, musim durian ni bukan apa, semua orang banyak tempah. Kalau siapa yang dulu dapat, sebelum itu siapa yang menonton video ini, jangan lupa subscribe Batu Kurau TV, tanda support anda kepada kami. Jangan lupa datanglah beramai-ramai ke Pulau Kezambu. InsyaAllah anda akan mendapat menikmati suasana kampung di Pulau Kezambu ini. Sekian, terima kasih. Jangan tak mari. Mari. Assalamualaikum. Saya Kamtun. Kami daripada Lekir. Suasana di sini bagus. Air sejuk. Budak-budak pun happy. Yang lain pun kami ada piknik di sini kan. Sebenarnya okey lah, bagus. Layanan daripada tuan rumah pun bagus. Alhamdulillah.
Dan saya ingin mengajak kepada yang lain boleh datang sini beramai-ramai. Layanan memang terbaik. Terima kasih. Pulau Kezambu terbaik.